Ada satu kisah yang aku terbaca tentang gangguan di asrama. Jadi ada seorang pelajar yang mana pelajar ni kita panggil dia sebagai Azim. Jadi si Azim ni merupakan pelajar baru tingkatan 1 dan menetap di asrama. Waktu dia tiba di asrama, masa tu keadaan semuanya nampak normal. Di mana asrama dia bertingkat 2 lah. Tingkat bawah 1, tingkat atas 1. Jadi untuk pelajar asrama yang tingkatan 1, 2, 3 duduk di dorm atas. Bagi untuk tingkatan 4 dan 5 duduk di bawah. Jadi setelah dia duduk di asrama beberapa minggu, nak ringkaskan cerita, di tangga asrama dia tu, di belakang tu ada satu store tau. Di mana store tu berdekatan dengan bilik air dorm bawah lah. Jadi pada satu malam ni dia tengah sembang dengan budak-budak senior. Jadi dia pun bertanya lah dekat senior-senior tu kan, yang store tu pasal apa tak guna? Kenapa kosong dan kunci je kan? Ada apa dalam tu? Jadi budak-budak senior ni pun bercerita lah yang store tu sebenarnya berhantu. Dikatakan satu ketika dulu ada seorang budak pernah meninggal dalam tu disebabkan gurauan, di mana satu hari budak tu terkunci di dalam store tu waktu dia tengah main. Dan lebih menakutkan, pintu masa tu terkunci dan akhirnya budak tu meninggal dalam tu tanpa pengetahuan orang lain. Kalau ikut cerita si senior tu lah. Tapi masa tu si Azim ni dia tak berapa nak percaya, sebab masa tu dia menganggap yang senior-senior ni cuba nak menakutkan budak-budak baru lah. Biasalah senior-senior dia anggap yang benda tu hanyalah gurauan saja kan. Jadi dia tak ambil serius dengan benda tu. Jadi selang saja beberapa hari, satu malam selepas saja mereka ni solat insyak, jadi mereka ni boleh dikatakan lewat lah balik ke dorm masa tu. Jadi waktu nak naik ke tangga tu, masa tu Azim ada bersama 2 rakan dia, iaitu Iqbal dan juga Ali. Jadi dalam perjalanan mereka nak naik ke tingkat atas, tiba-tiba si kawan Azim ni, si Farid ni ternampak sesuatu melalui store tu. Di mana si Farid tegak yang dia ternampak ada satu kelibat budak dengan selimut putih. Jadi mereka bertiga ni pun cubalah untuk beranikan diri untuk pergi tengok di belakang tangga tu kan. Jadi bila saja mereka berjalan ke arah store tu, sampai saja depan pintu tu, mereka tengok keadaan di situ tak ada siapa pun. Malah pintu tu juga terkunci. Jadi dalam keadaan yang macam apalah, mungkin tersalah tengok ke apa kan. Jadi mereka pun naiklah ke bilik dan tidur seperti biasa lah. Jadi selang saja beberapa malam, satu malam ni Azim dia nak pergi ke tandas, tapi disebabkan tandas dekat atas masa tu penuh, disebabkan pelajar-pelajar lain masa tu tengah cuci baju, ada tengah mandi. Jadi dia pun guna tandas bawah yang milik senior dia punya lah. Jadi bila saja dia turun tu tak ada masalah lah, dia pergi masuk ke tandas. Tapi bila saja dia nak naik, tiba-tiba dia terdengar bunyi seseorang datang daripada dalam store tu. Jadi si Azim ni pun tiba-tiba terberhenti kat depan tangga, cuba untuk intai kan dekat belakang tu. Tapi bila dia tengok tak ada siapa pun. Masa tu dia macam 50-50 nak pergi tengok ataupun tak. Tapi bila dia cuba untuk abaikan, dia dengar macam ada seorang budak panggil dia, yang mana suara tu mai daripada dalam store. Jadi si Azim ni pun cubalah bergerak sikit demi sikit tau untuk intai-intai dalam store tu. Jadi bila saja dia intai, tiba-tiba dia nampak pintu store tu terbuka dan dekat situ termuncullah sosok seorang budak, yang mana budak tu badan dia ditutup oleh selimut. Masa tu si Azim dengan keadaan yang takut terus saja naik, tak cakap banyak, duduk diam kat atas katil berpeluh satu muka. Jadi keesokan hari waktu siang tu, di mana tiba-tiba warden dia kumpulkan semua pelajar dan bertanya dekat pelajar-pelajar tu, siapa ada pergi ke bilik store semalam. Jadi masa tu Azim dia jadi terkejut, macam mana warden boleh tiba-tiba tanya macam tu. Tapi masa tu Azim dia tak angkat tangan, dia macam takut nak mengaku. Jadi selepas semua tu barulah si Azim pergi berjumpa dengan si warden. Di mana dia katalah yang semalam dia nak naik tangga, dia ternampak seorang budak buka pintu lah apa semua kan. Selepas pada dengar benda tu, warden tu macam okey tak apa, kamu jangan takut. Jadi warden pun pesanlah dekat dia yang jangan takut lah kan. Kalau boleh buat tak tahu dan abaikan saja. Jadi selang saja beberapa bulan, terjadi satu masalah satu malam ni, di mana kawan si Azim ni yang mana nama dia Iqbal, merupakan kawan baik dia. Satu malam ni dia turun ke bawah untuk ambil air dekat water cooler tu. Jadi masa kejadian tu berlaku dalam pukul 10 malam, si Iqbal ni turun untuk ambil air. Jadi sehinggalah pada jam 10.30 malam, masa tu si Azim dah mula rasa macam pelik. Kenapa si Iqbal tak naik lagi, sedangkan dia turun untuk ambil air saja. Jadi si Azim ni pun turunlah bersama kawan dia seorang lagi, iaitu Farid kan, untuk turun cari si Iqbal ni lah. Jadi bila dia turun saja, dia cari dekat tempat ambil air tu, dia tengok tak ada siapa pun di situ. Jadi dia pun cubalah masuk ke dorm budak-budak sini, kot-kot lah dia ada dalam tu kena bully ke kan.
Bila mereka cari, tanya orang apa semua, memang tak ada seorang pun nampak si Iqbal ni. Sehinggalah dalam pukul 11 macam tu, Azim dan juga Farid buat keputusan untuk berjumpa dengan Warden dan bagi tahu kat Warden yang Iqbal hilang. Jadi selepas Warden dengar benda tu, Warden pun minta lah mereka berdua untuk duduk dalam bilik, jangan keluar daripada bilik. Biar Warden saja yang pergi cari kan. Jadi setelah saja si Azim ni bangun pada pagi tu, dia tengok yang si Iqbal ni pun masih lagi tak jumpa. Jadi masa tu pun keadaan dah tersebar lah. Orang dah mula tahu yang si Iqbal ni hilang. Dia jadi kecoh lah masa tu. Dan akhirnya mereka panggil seorang ustaz di mana ustaz ni pun merupakan ustaz sekolah tu juga. Jadi setelah saja ustaz sampai, ustaz pun bacalah beberapa ayat. Dan akhirnya mereka berjaya juga jumpa di mana si Iqbal tu ada dalam big store dalam keadaan pengsan. Setelah Iqbal jaga daripada pengsan, mereka pun bertanya lah dekat Iqbal ni apa yang terjadi semalam. Jadi Iqbal ni pun bercerita lah yang dia turun macam biasa lah untuk ambil ayat. Tiba-tiba dia terdengar macam ada suara main daripada store tau. Dan suara tu pula dengar seperti suara si Azim. Jadi dia ingat yang panggil dia tu adalah Azim tau. Jadi si Iqbal ni pun jalanlah ke arah suara tu. Dan dia mengatakan dia berjalan sampailah ke depan store. Selepas benda tu dia tak ingat dah apa yang berlaku. Tapi benda ni masih lagi menjadi tanda tanya. Sebab si Azim ni cuba untuk bertanya dekat Warden. Tapi Warden tak mau bercerita lah. Benda ni dia cakap, kamu cuba lupakan, kalau boleh abaikan dah apa yang terjadi kan. Jadi bermula daripada situ, Azim dah tak berani nak keluar turun ke bawah waktu malam. Jadi waktu malam dia akan stay dekat atas saja. Jadi kepada anda, anak-anak yang ada di dalam asrama, berhati-hati kalau berjumpa dengan budak berselimut putih.